Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Influencer at Japan bersama saya Hisham Saleh. Sama macam episod-episod sebelum ini di Influencer at Japan, kami akan bawakan anda topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan bersama-sama dengan tetamu jemputan kami, dan pada hari ini kita akan bawa satu topik yang saya kira agak sensitif tapi sangat penting untuk kita bincangkan. Topik yang saya maksudkan adalah topik berkaitan dengan gangguan seksual. Jadi untuk itu, bersama saya dalam studio hari ini adalah individu yang saya kira sangat bekerja keras, sentiasa bekerja keras untuk melindungi hak-hak mangsa gangguan seksual. Jadi saya persilakan Puan Nur Syohaida Zainal Azhar, Ketua Seksyen Tuntutan dan Perundangan di Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual atau lebih dikenali sebagai TAG. Selamat datang Puan. Terima kasih. Terlebih dulu bagi pihak Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Penerangan Malaysia kerana sudi menjemput TAGS, nama glamour kami, Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual, membuat perkongsian kepada audiens pada hari ini. Okey, baik Puan. Saya rasa kita tak perlu ambil masa panjang. Kita terus kepada agenda utama kita. Okey, mungkin Puan boleh perkenalkan macam mana tribunal itu sendiri, Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual atau TAGS boleh bantu mangsa-mangsa gangguan seksual ni. Baik, terima kasih Syam. Untuk makluman semua, Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual ini ditubuhkan di bawah Akta Anti Gangguan Seksual 2022 atau kami kenali sebagai Akta 840. TAGS merupakan saluran alternatif kepada Mahkamah Sivil untuk mendengar dan memutuskan aduan gangguan seksual yang difahamkan oleh pengadu dengan cara yang mudah, cepat dengan kos yang minimum. Pendengaran di TAGS pula dikawal selia oleh peraturan-peraturan anti gangguan seksual, Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual 2024 atau kami kenali sebagai PUA 80/2024. Jadi, objektif penubuhan TAGS ini adalah untuk mengadili gangguan seksual, aduan gangguan seksual yang difahamkan oleh pengadu secara bebas, adil dan saksama. Sebelum penubuhan TAGS, satu-satunya platform untuk mangsa mengambil tuntutan atau membuat tuntutan sivil adalah di Mahkamah Sivil. Jadi dengan tertubuhnya TAGS, maka mangsa gangguan seksual kini mempunyai dua pilihan, sama ada untuk memfailkan tuntutan saman di Mahkamah Sivil atau memfailkan aduan di Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual. Okey Puan, tapi saya percaya masih ramai yang masih kurang jelas mengenai tata cara macam mana kita nak buat aduan berkenaan dengan gangguan seksual. Mungkin Puan boleh bagi pencerahan sedikit. In fact, saya sendiri pun masih lagi kurang faham apa sebenarnya definisi yang paling tepat mengenai gangguan seksual. Silakan Puan. Kita ke soalan apakah takrifan gangguan seksual. Di bawah Seksyen 2 Akta 840 Akta kami, gangguan seksual ditakrifkan sebagai apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, isyarat, visual atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyebabkan seseorang berasa terhina, terganggu atau terancam kesejahteraannya. Jadi contohnya gurauan yang bersifat seksual walaupun sekadar gurauan jika ditujukan kepada seseorang dan seseorang itu berasa tidak selesa dan berasa perkara itu merupakan satu seksual, berbau seksual, maka itu boleh tertakrif atau dikategorikan sebagai gangguan seksual. Okay. Tapi Puan, tata caranya itu macam mana? Tadi Puan ada sebut gurauan. And then saya percaya pada waktu perbualan itu berlaku, bukti-bukti itu macam mana kita nak kumpul Puan? Okey. Yes. So kita pergi ke tata cara. Pertama sekali, siapa yang boleh memfailkan aduan di Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual, tribunal kami? Mangsa gangguan seksual tidak terhad kepada jantina, umur ataupun sektor pekerjaan boleh datang membuat aduan di TAGS. Cara dia bagi memulakan proses aduan di TAGS adalah memfailkan borang satu yang kita namakan sebagai borang aduan.
Borang aduan itu boleh didapati di kaunter Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual. Ketika ni kami beroperasi di KPWKM, Aras Lobby, ataupun dimuat turun dari laman web kami, KPWKM. Dan butiran yang diperlukan di borang satu adalah seperti tarikh, masa, tempat, jenis gangguan, kekerapan gangguan dan nama dan alamat responden. Responden ni kita tujukan kepada pelaku. Jadi butiran ini mestilah dilengkapkan dan kemudian bayaran fee hanya sebanyak RM30 dibayar kepada pihak tribunal untuk memproses aduan ini. Setelah borang ini lengkap dan dimeterai dengan teks punya meterai, borang ini hendaklah diserahkan kepada responden, pelaku. Dan ada juga pengadu kata kami sebenarnya takut nak berdepan dengan pelaku ataupun responden. Kenapa teks masih suruh kami pergi juga serahkan borang ni? So kita nak jelaskan kepada orang awam, serahan di sini bukan bermaksud serahan ke diri saja. Dia boleh diwakili oleh pihak lain-lain untuk diserahkan secara ke diri, secara serahan tangan. Ataupun ada cara kedua adalah dengan cara mengepost gunakan AR dengan akuan terima. Ataupun paling senang tampal saja di premis di alamat terakhir responden tersebut. Jadi kena tunjukkan bukti serahan telah selesai, beritahu kepada tribunal supaya tribunal boleh ambil tindakan seterusnya. Puan, adakah aduan ni boleh dibuat hanya untuk rakyat Malaysia saja ataupun siapa-siapa yang tinggal di Malaysia boleh buat laporan? Okay. Di bawah akta kami, di bawah Akta 840, mangsa siapa saja boleh buat aduan, tak kisahlah warga negara, bukan warga negara, bermaslahatin atau tidak, boleh membuat aduan di teks selagi kejadian itu berlaku di Malaysia. Dan tarikh tempoh masa adalah pada atau selepas 8 Mac 2024. Teks tidak boleh menerima aduan kejadian yang berlaku sebelum 8 Mac 2024. Itu. Puan, kalau tadi Puan ada sebut segala aduan atau laporan perlu diserahkan di pejabat teks di Putrajaya, Puan. Betul. Di kaunter. Ya, betul. So macam mana pula kalau ada pengadu daripada mungkin negeri di Sabah dan Sarawak ke, atau utara atau selatan yang jauh sikit daripada Putrajaya? Soalan yang bagus, Cik Syam, sebenarnya praktikal. Pada masa ini memang teks sedang dalam proses atau melaksanakan penfailan aduan secara digital atau secara e-filing. Namun mengambil masa, insya-Allah mungkin tahun ini bulan 9 macam tu insya-Allah boleh diteruskan. Pada masa ini bukan bermaksud mangsa yang berada di luar Lembah Kelang boleh tidak boleh memfailkan aduan. Ya, kita masih membenarkan kita masih menerima penfailan secara pos. Jadi boleh hubungi pihak teks bagaimana untuk melengkapkan borang atau mendaftarkan aduan secara pos. Dan kita ada kes yang telah didaftarkan dan didengar di Sarawak. Ya, kita akan travel ke sana untuk memudahkan pendengaran pihak-pihak yang terlibat. Okay, ada mungkin ada talian yang kita boleh kongsikan dekat penonton di luar sana. Apa talian dia tu? Okey, boleh terus saya nak mempromosikan talian kami 15999. Itu talian general, boleh minta terus bercakap dengan teks ataupun pihak operator yang terdiri daripada ahli atau warga KPWKM. Dia akan salurkanlah ke mana aduan ini patut ditujukan. 24 jam ke? Macam 24 jam. 1599 24 jam. Okay. Kalau teks lah kita punya pejabat ikut office hours. Okey. Baik, sebelum kita bergerak ke soalan seterusnya, kita ada rakaman video, kita ada VT yang kita nak tonton dulu. So, silakan. Yes, Mom. I'm about to take the train now. Okay, Mom. No talking to strangers and be alert all the time. Got it. Okay, love you too, Mom. Bye. Sorry. I tak sengaja. Sekejap, saya tolong. Tak apalah, saya pun tak perasan tadi. Main jalan je sebelum lambat kan? You okay kan?
Saya okey. Balik rumah ke? Balik hostel sebenarnya. Oh. Naik train? Sayang, ada problem sikit. Stesen Terminal, Sentul Timur. Terima kasih kerana menggunakan LRT laluan Ampang. Terminal Station, Sentul Timur. Mister, saya tahu stok saya dari tadi. I realised it. And I'm very much uncomfortable about it. Hentikan. Stop it. Saya boleh je buat aduan polis on you. And awak tahu tak? Awak akan disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Tapi, saya bagi awak chance. I am warning you. Menyentuh tanpa kebenaran, memandang secara tak senonoh dan mengambil gambar tanpa persetujuan, semuanya gangguan seksual. Look, I'm not weak and saya tak takut. Now, leave. Hello. Sayang, ada problem sikit. Ada orang ikut saya. Okay, jangan panik sayang. Make sure you move in the crowd. Bila train dah stop, jalan ke arah auxiliary police yang ada dekat dengan platform atau stesen tu. Then, turn your back and cakap secara tegas to that stalker. Bagi amaran dekat dia. Tell him you will have to make a report. Jangan takut. Saya dah nak sampai. I'll meet you there sayang. You got this. Trust me, you got this. Okey, baik Puan. Mungkin boleh komen sikit dengan rakaman video tadi. Okey, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang wanita dan seorang pegawai yang berkhidmat di tax, saya amat berbanggalah tengok pelakon tadi dah mula celik hak. Okey, berani dan berani untuk menyatakan dia punya pendapat dan to say no. Okey, sebenarnya sebelum tribunal ini beroperasi, Jabatan Pembangunan Wanita dan KPWKM telah mengadakan program kesedaran advokasi tentang gangguan seksual. Jadi kita dapat lihat hari ini di mana-mana premis kerajaan atau swasta dah ada yang notis hentikan gangguan seksual. Dan alhamdulillah masyarakat mula sedar apa itu gangguan seksual, dan bila tertubuhnya tribunal gangguan seksual, mereka tahu sebenarnya ada saluran untuk mereka pergi buat aduan sekiranya terganggu dengan perbuatan gangguan seksual seorang pelaku. Puan, saya percaya di luar sana ramai yang mangsa-mangsa gangguan seksual yang nak mengadu tapi takut nak mengadu. Mungkin atas beberapa faktor. Mungkin kalau kes gangguan seksualnya tu berlaku di pejabat, mungkin takut majikannya tu mengenakan denda ke, hantar dia pindah ke luar negeri ke, ataupun dipecat ke. Mungkin apa sebenarnya teks boleh mungkin nasihat atau bantu dalam perkara ni? Okey. Soalan yang praktikal, memang teks juga menerima pengadu yang takut. Bila datang ke kaunter, dia nak buat aduan, lepas tu dia balik, tak jadi buat aduan sebab dia takut. Dia fikirkan implikasi sekiranya dia buat aduan. Apa yang teks boleh nasihatkan? Pertama, bila nak buat aduan di teks, pengadu ni hendaklah bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi. Jika pengadu masih lagi 50-50 bercelaru, memang kita akan nasihatkan pengadu untuk dapatkan bantuan profesional seperti pegawai kaunseling atau pegawai psikologi untuk kurangkan trauma. Dan memang kita dapati bila pengadu datang kali kedua selepas melalui proses kaunseling, mereka lebih bersedia, mereka lebih tenang. Okey, bila datang ke tribunal bagi anti gangguan seksual, tribunal dah ada satu impression atau anggapan pengadu ni dah bersedia sebenarnya ada dengan bukti. Dia tak boleh
datang kosong. Sebab apa-apa aduan yang difailkan di tribunal hendaklah dibuktikan oleh pengadu atas imbangan kebarangkalian. Macam mahkamah, kita ni separa kehakiman. Jadi untuk mengadili sesuatu aduan yang difailkan oleh pengadu, kenalah ada bukti. Bukti dia contohnya jika ada tangkap layar WhatsApp, contohnya kalau dibuat di media sosial, ada snap di Facebook ke, di TikTok, ada recording tersebut. Kalau ada saksi, saksi menyaksikan, tak semesti yang menyaksikan ketika itu berlaku. Sebab jaranglah gangguan seksual ni dibuat depan orang ramai. Selalunya isolated, dia jauh dari orang ramai. Saksi yang mungkin dia cerita, contohnya ibu atau bapa kalau melibatkan kanak-kanak. Contohnya pakar kaunseling, pakar psikologi yang selepas kejadian tu apa yang berlaku, dia cerita pada rakan sekerja. Tujuan dia adalah untuk melihat betapa konsistennya cerita pengadu dia telah diganggu secara seksual. Dan juga boleh jadi audio recording, video recording, CCTV dan sebagainya. So ini adalah antara bukti-bukti yang perlu disediakan oleh pengadu untuk memastikan aduan tu tak ditolak, Puan? Ya, untuk memastikan terbuktilah. Terbukti. Okey, Puan, tadi bila kita sebut pasal ada pengadu yang takut berdepan dengan responden, boleh tak Puan tolong gambarkan sebenarnya keadaan di bilik kehakiman tu sendiri, bilik perbicaraan? Ya. Bilik perbicaraan tu sendiri macam mana? Ada siapa ada dalam bilik perbicaraan tu? Okey, untuk makluman audiens sekalian, di tribunal bila kita cakap mengenai separa kehakiman, kita taklah setegas atau serigid di mahkamah. Yang kat mahkamah tu kita tahu setting dia ada galeri awam, ada kandang saksi, ada kandang tertuduh kalau melibatkan kes jenayah, ada hakim di atas. Di tribunal kita memang sangat santai. Dia punya setting, dia di tribunal akan satu gangguan seksual, aduan gangguan seksual akan diadili oleh 3 panel. 3 panel, berbeza dengan di mahkamah. Panel kita diketuai oleh seorang pengerusi yang mempunyai latar belakang undang-undang. Sama ada pengamal undang-undang yang lebih 7 tahun beramal di luar, ataupun pegawai kehakiman dan perundangan, ataupun bekas pegawai kehakiman dan perundangan. Dan diapit oleh 2 orang lagi anggota panel yang tidak ada latar belakang undang-undang tapi ada pengalaman dan kemahiran mengendalikan gangguan seksual. Kita ada lebih kurang 20 orang dan terdiri daripada pakar kaunseling, psikologi, pegawai di unit integriti, anggota polis. So kita ada. Jadi mereka akan mendengar aduan, bertanya soalan yang relevan supaya pengadu dapat menceritakan dengan lebih tenang, dengan lebih tepat mengenai apa yang berlaku. Setting dia tidak boleh dielakkan. Pengadu dan pelaku atau kita panggil responden mesti berada di setting yang sama. Tapi ada keadaan di mana pengadu kata dia takut, dia tak boleh berdepan, dia tak boleh tengok muka pelaku ni, kita benarkan penghadang, tabir. Khususnya kanak-kanak. Kita ada kes melibatkan kanak-kanak, kita letak tabir di hadapan. Jadi dia hanya mengenal pasti identiti melalui CCTV atau video yang berlangsung ketika itu. Jadi dia bagi keterangan tanpa melihat muka. So kita faham ada setengah pengadu masih ada ketakutan dan tekanan emosi untuk berhadapan dengan pengadu. Okey, Puan. Selepas perbicaraan berlaku, saya bagi contoh pada hari pertama, berapa lama masa diambil untuk perbicaraan tu dia wrap up lah, sampai award tu dikeluarkan? Baik. Untuk proses aduan di tribunal, dia akan bermula dengan pemfailan aduan. Lepas tu kena bagi peluang kepada pelaku atau responden untuk menjawab. Menyatakan defense dia. Macam saya nyatakan tadi, tribunal ni adalah satu platform untuk mengadili dengan bebas, adil dan saksama. So kedua-dua pihak mesti diberikan peluang untuk mengadu dan menyatakan pembelaan. Selepas tarikh 14 hari pemfailan penyata pembelaan, kita akan menetapkan tarikh pendengaran. Bila tarikh pendengaran tu berlangsung dengan memanggil saksi sebagainya, kita kira 60 hari dari tarikh pendengaran pertama berlangsung. Jadi all over tu mungkin dalam masa 2 bulan proses pre dan semasa pendengaran 60 hari. Dalam
dalam 3 bulan 4 bulan. Okey. Tapi 60 hari dari tarikh pendengaran tu memang alhamdulillah di tax. Pada tahun lepas kita terima 28 aduan dan pada tahun ini telah selesai semua 28 aduan tersebut. Okey. Sama ada memihak kepada pengadu atau aduan ditolak kerana tidak cukup bukti. Okey. Kalau ada di antara kes-kes tu lah, kita panggil kes siapa? Kita panggil aduan. Kita panggil aduan. Aduan tu dah dikeluarkan award dia. Apa antara mungkin award yang dikeluarkan? Contoh-contohnya. Mungkin apa tebus rugi puan termanya? Di bawah akta kami, antara tebus rugi yang boleh diberikan kepada pengadu adalah permohonan maaf, penyiaran permohonan maaf. Beza dia permohonan maaf ni yang pertama private, one to one. Yang kedua penyiaran permohonan maaf jika berlaku di media sosial atau secara terbuka, WhatsApp group dan sebagainya, di mana pengadu mengkehendaki permohonan maaf itu dibuat di platform yang dia dimalukan atau diganggu secara seksual. So boleh juga dilakukan. Yang ketiga adalah pampasan. Pampasan ini had limit dia adalah tidak lebih RM250,000. Bergantung tahap dan jenis gangguan seksual tersebut dan implikasi gangguan terhadap mangsa. Ya. Dan last kali kita ada perintah untuk mana-mana pihak menjalani program. Ya. Setakat ini ada yang hanya datang ke tribunal semata-mata nak permohonan maaf saja. Dia kata saya tak perlu ganti rugi duit dan wang dan sebagainya. Saya punya maruah telah enjak. Dia tak peduli, dia diganggu saya secara seksual, jadi saya nak dia minta maaf. Dan memang ada 2-3 kes dia minta maaf depan panel. Selesai secara baik kedua-dua pihak. So itulah tugas panel untuk menyelesaikan, mengadili satu gangguan seksual agar pihak-pihak kedua-dua pihak diadili dengan adil dan pengadu jika dibuktikan aduan dia dapat apa yang dia mohon. Okey. Sekiranya pengadu tak berpuas hati ataupun responden mungkin tak berpuas hati jugalah dengan keputusan perbicaraan, kita boleh panggil perbicaraan tu. Apa pendengaran dia tu? Apa option yang ada kepada mereka? Seperti separa badan kehakiman yang lain, contohnya macam kita punya tribunal lain, apa-apa keputusan atau award yang dikeluarkan oleh tribunal boleh disemak oleh Mahkamah Tinggi. Di bawah kita punya Seksyen 23 dan Aturan 53 Kaedah Mahkamah 2012. Okay. Jadi pihak yang tak berpuas hati boleh membuat permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi dengan syarat berlaku ketidakaturan yang serius di pihak tribunal dan panel. Jika perkara tak puas hati itu, kos untuk memfailkan permohonan tersebut akan ditanggung oleh pihak-pihak. Tribunal tidak lagi terlibat. Kita dah keluar award, kita dah selesai dan pihak-pihak yang akan take it from there. Okey, katakanlah selepas award dah dikeluarkan and then responden pun akur, pengadu berpuas hati, ada tak ruang untuk pengadu mungkin membuat laporan polis untuk atas dasar pelindungan? Sebabnya kadang-kadang kita risau dalam bilik perbicaraan tu ada yang tak dia kata okey saya akur, saya minta maaf, tapi bila dah keluar daripada bilik perbicaraan tu dia tak puas hati, dia buat something. Masih ada ruang ke untuk dapatkan perlindungan? Ini juga persepsi yang tax ingin betulkan. Sekiranya satu aduan dibuat di tax, tak bermaksud dia tidak boleh buat aduan kepada pihak polis jika perbuatan atau perlakuan tersebut melibatkan unsur jenayah. Okey. Contohnya memang pengadu ni dia rasa takut bila dibuat aduan dia akan diugut, terancam keselamatan dan sebagainya. Memang tax akan menasihatkan atau memberitahulah kepada pengadu bahawa dia ada ruang atau pilihan untuk membuat aduan polis untuk mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan perintah perlindungan sama ada daripada JKM dan sebagainya, pihak berkuasa yang lain. Kerana tax tidak ada bidang kuasa untuk memberikan perintah perlindungan. Tax hanya memberikan platform untuk pengadu memfailkan aduan.
Okey, untuk aduan kepada pihak polis, lagi cepat lagi bagus. Okey. Lagi cepat lagi bagus. Tapi untuk aduan di teks, kita memang nasihatkan jangan terburu-buru. Dapatkan keterangan bukti terlebih dahulu, make sure kita dah tenang, sedia datang ke tribunal untuk memfailkan aduan, untuk membuktikan aduan. So berbeza dia punya nasihat. Sebab apa? PDRM kalau dia rasa terancam, itu adalah bidang kuasa PDRM untuk siasat, untuk memberi perlindungan kepada mangsa tadi. So kena cepat. Okey. Yang di tribunal bila dah sedia, dah cukup bukti, baru datang ke tribunal. Okey. Okey. Puan, so far kalau saya nak bertanya mengenai statistik aduan sejak teks ditubuhkan, berapa banyak kes yang dah dilaporkan sejak penubuhannya, and then mungkin Puan boleh kongsikan statistik lelaki dan perempuan yang membuat aduan tu, Puan. Okay, baik. Sejak penubuhan teks sejak 8 Mac 2024 sehingga tarikh ini kita telah menerima sebanyak 39 aduan. Okey. 28 aduan pada tahun 2024 dan 11 aduan pada tahun ini. Okey. Untuk aduan pada 2024 telah selesai semuanya. 28 aduan dengan keputusan sama ada memihak atau tidak memihak. Okey. Dan daripada 28 aduan tersebut, bagi tahun 2024 kita dapati 27 melibatkan pengadu wanita, seorang pengadu lelaki. Okey. Untuk tahun ini kita ada 11 aduan difailkan, 9 aduan pengadu wanita, 2 aduan daripada pengadu lelaki. Alright, Puan. Saya ada lagi dua soalan terakhir. Soalan yang saya akan tanya adalah mungkin cabaran Puan selama berada dalam teks ni. Apa di antara cabaran? Mungkin yang satu yang paling Puan ingatilah. Okey. Selepas setahun lebih beroperasi, teks mendapati cabaran utama adalah untuk membetulkan persepsi masyarakat bahawa teks ni bukanlah suatu badan penguatkuasaan atau boleh menyiasat sesuatu aduan. Teks hanya memperuntukkan satu platform pendengaran secara tertutup untuk mangsa memfailkan aduan. Jadi dengan harapan bila pendengaran ini dijalankan secara tertutup, mangsa berani untuk memfailkan aduan dan aduan dia akan didengari tanpa apa-apa macam rasa malu atau rasa tertekan dengan kehadiran pihak luar. Okey, berbeza dengan pendengaran secara terbuka di mahkamah. Okey. Kemudian bila pengadu datang, ada juga dikata kenapa teks tak cite kami. So teks ingin menyatakan kita tak memberikan perintah perlindungan kerana bukan di bawah bidang kuasa teks. Kita akan bagi tahu ada bidang kuasa seperti PDRM, JKM untuk dapatkan perintah tersebut jika rasa terancam, ya. Dan teks juga membuat keputusan berdasarkan bukti. Dan kita tak nak ada unsur penganiayaan macam tadi, kalau ada malafide ke semua. Macam kita cakap, hak kedua-dua pihak diadili secara bebas, secara adil dan saksama. Ya. So sekarang dalam usaha membetulkan persepsi masyarakat mengenai fungsi dan peranan teks, teks telah menjalankan program ceramah sama seperti tajuk kita hari ini, Celik Hak, Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual, supaya masyarakat tahu mengenai peranan dan fungsi teks dan juga hak mereka ketika membuat aduan di tribunal. Kita juga bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain, khususnya Jabatan Pembangunan Wanita, Institut Sosial Malaysia dan juga pihak atau unit integriti Jabatan Kerajaan, agensi kerajaan dan pihak swasta, universiti dan sebagainya, untuk kami datang dan memberi ceramah mengenai celik hak teks ni. Dan diharapkan kita dapat membetulkan persepsi tersebut dan masyarakat bersedia untuk tahu apa langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum datang ke tribunal. Okey, kalau mungkin rakyat Malaysia lah di luar sana yang masih nak tahu lebih lanjut mengenai teks, mungkin ada tak laman web ke ataupun
Mungkin Puan boleh sebutkan nombor telefon lagi sekali ke untuk nak bertanya lebih lanjut. Okey, call saja 15999. Itu nombor yang akan disalurkan kepada teks. Itu 24 jam. So boleh juga email kepada kami care.text@kpwkm.gov.my dan kita akan jawab email itulah insya-Allah jika ada apa-apa masalah atau isu berkaitan gangguan seksual. Puan, terakhir Puan, pesanan kepada mangsa-mangsa yang mungkin pernah ataupun mangsa gangguan seksual lah. Mungkin pesanan kepada mereka yang mengalami gangguan seksual ni. Pesanan saya bila datang ke tribunal, mangsa, kita tak panggil mangsa, kita panggil survivor. Okay? Betulkan persepsi, saya bukan mangsa, saya ada survivor dan saya nak dapatkan hak tebus rugi di teks. Jadi bila kita datang sebagai survivor, kita kena bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi. Ada keadaan pengadu datang, memang saya nampak berterabur dia punya mind flow dia. Jadi memang kita nasihatkan dapat dulu bantuan kaunseling atau psikologi. Memang kita nampak perbezaan selepas dia dapatkan bantuan tersebut, datang semula ke teks, dia lagi bertenang dan bersedia. Di situ baru kita dapat faham apa dia punya aduan. Lepas tu bila datang ke teks mestilah ada strategi untuk membuktikan kes. Macam saya cakap tadi, dapatkan bukti seperti tangkap layar, WhatsApp yang diterima ataupun audio recording, video recording, saksi, laporan perubatan, laporan psikologi dan sebagainya. Bersedia untuk datang dan berani untuk berhadapan dengan pelaku, responden. Kerana macam saya nyatakan tadi, memang tidak boleh dielakkan dalam bilik pendengaran tu kita akan berhadapan dengan pelaku. Kecuali ada ketika yang dia perlukan tabir, kata tak boleh tengok sangat lah kan, tak boleh ada trauma, itu teks akan mempertimbangkan cara bagaimana pendengaran itu boleh dijalankan tanpa memberikan tekanan. Itu sebab tu saya cakap teks ni dia lebih relax peraturan dia berbanding mahkamah. So kalau tak selesa bagi tahu. Dari segi pendengaran, memang setakat ni pendengaran dijalankan secara tertutup. Itu memang dijamin di bawah Akta 840. Jadi jangan risau tiba-tiba terkeluar ada isu ke apa dalam pendengaran keluar ke luar, tak ada. Alhamdulillah so far dalam kes kita terima all contained within text. So dengan harapan kepada masyarakat berani buat keputusan, berani berhadapan, berani berdepan dengan pelaku gangguan seksual. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Syahidah. Jadi saya kira itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Puan Nur Syahidah di atas perkongsian pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan, dibincangkan, dibicarakan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang di luar sana. Tapi apa yang paling penting, tuan-puan kena berani, survivor dekat sana. Jangan takut, anda tidak bersendirian. Tags boleh membantu anda. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Terima kasih kembali.